since I became Prime Minister, satu kuih lama tu tak pernah saya robohkan. Tak ada. Assalamualaikum guys, welcome back. Aku tak tahulah berapa lama lagi kita nak kena bangkitkan isu ni sebelum kita dapat tindakan tegas dari pihak berkuasa. At least lah kan, kita dapat buktilah yang negara kita ni memang ikut undang-undang dan bukan takat sembang kencang. Tahun lepas, Datuk Seri Anwar Ibrahim ada bagi statement yang pada aku kan memang sangat-sangat powerful lah. Yang mana statement ni berkait dengan isu rumah ibadat haram yang mana PMX cakap macam ni. Apakah kita harus berikan kebenaran kepada kuil dan rumah ibadat yang tidak ikut peraturan? Tak boleh. Dan jelas, kerana kita ikut jalur hukum. Aku waktu tu adalah perasaan lega sebab sekurang-kurangnya apa yang rakyat Malaysia perjuangkan yang kita bangkitkan ada respon dan juga tindakan dari pihak berkuasa. Sekali tiba-tiba bila sampai musim mengundi, kita dapat statement macam ni. Masalah kuih tu, banyak yang marah. Saya dengar. Sebab dia kata istilah tak tepat. Kalau saya kata tidak ada kebenaran. Saya dengar. Jadi, dalam forum di Universiti Wilayah, saya beritahu, I'm sorry. I didn't mean it. Since I became Prime Minister, satu kuih lama tu tak pernah saya robohkan. Tak ada. Peraturan memang ada. Jadi kalau saya kata, oh, ada masalah, cakap. Ini kuih lama. Okay, saya sudah minta maaf. Saya said, no. That was a technical. I accept the mistake. Prime Minister is not perfect. Prime Minister is also a human being. Sometimes he does not mean it, but he uses the wrong term. Dan saya dah sudah minta maaf. Saya macam tu. Saya minta maaf tak semestinya saya jadi kecil. Tapi saya gong-gongnya kejelas untuk bawa perubahan. Dekat statement yang lain, PMX juga ada mention lah yang dia nak tunjukkan keikhlasan dia dan akan berjuang untuk masyarakat India dengan ambil alih dan juga monitor hal ehwal masyarakat India. Which, untuk aku, ini ayat PR biasa je sebab bila kata kita ni dah jadi Perdana Menteri, dan memang kita in charge lah untuk jaga hal ehwal rakyat, tak kisahlah apa-apa kaum pun, betul tak? Betul. End up, kita as Perdana Menteri ya kan, kita just terima report je daripada orang bawah, menteri ke, daripada KSU ke, daripada ketua pengarah ke, which at the end of the day sebenarnya sama je tugasan dia macam kau terima report. Kan? Tapi tak kisah pasal hal tu sebab yang penting sekarang ni soalan kita. Apa signal yang PMX nak bagi ni? Kenapa punya lama masyarakat Malaysia ni duk bising, duk memekak apa semua kan? Kau pun dah respon elok je akan ikut saluran undang-undang. Engkau dah pun arahkan PBT untuk robohkan rumah ibadat haram. Tiba-tiba, kau U-turn macam tu je. Tinggalkan kita orang balik. Since I became Prime Minister, satu kuih lama tu tak pernah saya robohkan. Tak ada. Bila PMX respon macam yang kita dengar tadi tu, duk kata sejak dia jadi PM, satu kuil lama pun dia tak ada roboh kan? Adakah maksudnya sekarang ni kuil-kuil yang dibina dekat tanah haram, dekat tanah persendirian, dekat tanah kerajaan akan dibiarkan sampai pemilik sendiri pun fed up dah, tak boleh nak buat apa-apa dah semua. Pada aku, respon PMX ni sebenarnya enabler. Kaum India yang support kuil dekat tapak haram ni, diorang akan manipulate statement PMX ni dan lagi confident untuk diorang terus bertapak dekat tanah yang bukan diorang punya. Kau pernah dengar tak perumpamaan? Sekali dia datang, minta selai daun pisang, belakang rumah, lepas kita bagi, hari-hari dia assume yang kita bagi dan terus kutip itu daun pisang sampai itu berdaun, sampai itu batang sudah botak. Sama juga statement PMX ni, diorang akan ambil tanah, diorang akan besarkan kuil dan juga bila kata owner minta untuk robohkan dan bila kata owner tuntut suruh nak robohkan, lagi besar kepala diorang. Kenapa yang mau robohkan? Itu PMX sudah kata tak ada apa. Tak ada kisah punya. Itu kuil sudah lama duduk dekat situ, itu tak apa. Dia masyarakat India yang ikut ajaran Hindu sebenar, yang memang amalkan nilai-nilai dalam ajaran Hindu sebenar, takkan setuju dengan isu kuil dekat tanah orang ni. Benda ni dia tak ada dekat dalam ajaran sebenar. So, PMX sebenarnya dia tunduk kat siapa? Pada aku, apa yang aku nampak, dia tunduk pada penceroboh sebenarnya. Kalau ini cuma marketing stunt untuk pilihan raya negeri, aku sebagai rakyat Malaysia, aku tak boleh terima statement PMX macam ni. Kalau ini memang minta maaf yang jujur, lagi aku tak boleh terima. Korang pula macam mana? Cuba korang komen dekat ruangan bawah ni. Dan akhir kata pepantun, hanya sebab tergigit cili, habis dihamun satu rumah. Hanya sebab nakkan undi, sanggup tunduk depan penjenayah. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe guys. Thank you very much for watching. And have a nice day. Assalamualaikum. Aku tambahkan lagi aksesori tema One Piece aku dengan device yang sangat penting untuk urusan kita seharian, iaitu power bank dari Fantech ni. Aku tak nak tipu lah. Memang antara tujuan, antara sebab kenapa aku pilih Fantech Powerbank ni ialah sebab collab
antara diorang dengan One Piece. Tapi bila kata aku beli, aku double puas hati sebab dengan sebiji power bank ni, aku tak perlu lagi nak bawa kabel ataupun apa benda lah yang sepatutnya untuk aku gunakan power bank ni, sebab dia memang dah built in dua kabel penting iaitu USB-C dan juga lightning cable. Nak charge dia pun senang sebab dia dah built in juga USB-A. Kapasiti atas kertas ialah 20,000 mAh lah. Tapi tambah tolak aku rasa lebih kurang dalam 15,000 mAh, lebih kurang, which sebenarnya still lagi tinggi. Tambah pula dia ada sediakan port untuk fast charging dan juga charge biasa. Dia ada power display, so korang boleh agak bila waktu korang perlu charge balik power bank ni. Kalau korang minat, korang boleh klik link yang aku share. Siapalah Donivia Channel tanpa memanda bendahara. Bendahara. Salam penghargaan! Terima kasih Hulu Balang Donivia Channel. Terima kasih anak kampung Donivia Channel.